Wan ni pun keluarlah. Si Wan ni pun keluar bawa daun kat dia. Okey. Si Wan ni cakap benda ni menyerupai orang, 3 orang. Benda ni ada 3. Tapi Wan cakap masa time ni dia ni macam kena pukau tau. Tahu tak sebab apa kenapa aku cakap Wan ni kena pukau? Sebab benda ni menyerupai orang yang Wan kata dia tak pernah nampak pun. Dia tak pernah nampak rupa yang pernah ada dekat sekolah asrama ni tau. Tapi yang si Wan ni pun keluar je lah. Keluar, bawa kad dia. Lepas tu diorang ni pun duduklah dekat tengah-tengah dom, duduk kat bawah kan. Diorang duduklah bulat bersila macam tu kan. Lepas tu diorang pun main lah kad. Si Wan ni kata orang kata dalam 2-3 round jugalah yang si Wan ni dah main kad dengan benda ni kan. Okey, tiba-tiba masa diorang ni tengah main kad, tengah kusyuk main kad kan. Lepas tu benda nak jadi tau. Si Wan ni kata tiba-tiba masa yang round yang dia tengah main ni, tiba giliran dia nak jalan. Kan.